Okay, kita bersama brother Wan kita. Dia memang idola S1K. Garai ke Bagalalang. Ni kita nak naik sub dia Abang Nazim katanya. Aku first time dia apa sama dengan lagu ni. Bahal. Apa weh? Nak ke sini setengah jam ni punya Waze. Okay, nak gerak ke Max. Dah mai. Aku ingat aku dah pakai apa? Nado yang cakap dekat dalam yang ada speaker. Kena pakai earphone. Tapi dia tengah tolak. Weh, dalam motor dia, kau perasan? Weh, tinggi baik. Dia tu. Tapi baru sejam atas motor ni bagi aku dah tak ada vibe. Kan aku lah nak ride jauh-jauh benar. Enam. Daripada Shell Kota Warisan kita akan ke restoran terapung. Apa nama kita? HM Harimau Malaya. Harimau Malaya. Seru pertama dah gerak. Jap, tapi kau buka je lah map. Yalah. Kau buka je. Ini grup kedua yang akan gerak. Tadi sejam. Dia dah jalan pun sejam lagi. Tengok lawan dia bawa jalan. Tadi dekat Shell tu 53 minit sampai ke lokasi. Ni dah jalan tak ikut Waze tadi 56 minit pula. Wah ni kanga. Member tayar bocor pula. Alah, saya tak nampak ni brother tu. Tayarnya bocor. Dia wan-wan kita sedang menunjukkan kedai motor untuk menukar tayar ataupun buatlah apa saja yang boleh menyelamatkan motor itu dari terus tak boleh jalan. Waze kat sini 7.24 sampai. Salah pecah tayar tadi dah settle, cucuk cacing dan menuju ke lokasi lah. Ni sampai-sampai ni memang berpuasa lah. Tak ada lain, tak ada bukan lah. Macam mana kan? 6.36, 7.22, 46 minit kita nak sampai. Ni yang bocor tadi dah letak cacing, nampak orang cacing. Harap sampai lah. Panas buruk dekat ni traffic light ni. Aduh hai. Relax. Santai-santai petang-petang kena santai. Kat jalan jam macam ni. Hai. Sebaiklah bawa motor naked. Tujuh 659 kita dekat Taman Sri Jaya, Public Bank, Maxis, Bisbox, Sungai Pelik. Sungai Pelik 7.11 sampai lagi 10 minit.
Bang, tak boleh masuk bang eh? Itu dia ikut mana bang? Depan kanan? Ada bang. Lagi 4 minit kita nak sampai. Jalan untuk pergi ke restoran ini agak berliku-liku apabila kita mengikut jalan dalam kampung. Dah gelap. 7.10 anggaran sampai tepi laut. Aku rasa dekat-dekat dengan rumah Su lah. Su pernah bawa aku jalan ke sini. Su siapa? Sudahlah. Kerana Suhaila akan ku tunggu sampai bila-bila. Na 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 na. Ada dah. So inilah restoran terapung. Aku tak nampak lagi kat mana yang terapung tu. Nanti aku akan kaji. Okay, ciao.